Ada orang sakit walaupun badan dia dah sembuh. Sebab yang belajar sakit tu bukan luka, tapi tubuh dia sendiri. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Bila kita cedera sakit itu normal. Ia amaran. Ia suruh kita berhenti. Tapi masalah bermula bila sakit itu terlalu lama. Badan mula belajar satu benda. Ini bahaya. Dan walaupun luka dah sembuh, tubuh masih ingat rasa itu. Saraf jadi sensitif. Otak jadi berjaga-jaga. Sedikit rangsangan pun terus ditafsir sebagai ancaman. Bukan sebab badan rosak, tapi sebab tubuh dah terlatih untuk takut. Bila orang sakit macam ni, ujian selalunya normal. Scan X-ray tak jumpa apa-apa. Dan ayat yang paling kerap dia dengar ialah, semua nampak okey. Tapi sakit tu tetap ada. Sebab sakit ni bukan datang dari luka. Ia datang dari ingatan tubuh. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Tubuh pernah disakiti. Dan ia tak mahu ulang benda tu lagi. Yang menakutkan bukan tubuh boleh belajar sakit. Yang menakutkan ialah tubuh boleh terperangkap dengan apa yang pernah melindunginya. Apa yang dulu bantu kita bertahan boleh jadi penjara. Sama macam manusia. Kadang-kadang kita terus hidup seolah-olah bahaya masih ada. Walaupun ia dah lama berlalu. Mungkin soalan sebenar bukan kenapa aku masih sakit, tapi apa yang tubuh aku masih cuba lindungi walaupun ia dah tak perlu lagi. Sebab bila perlindungan tak pernah dimatikan, ia berhenti jadi perlindungan. Ia jadi rasa sakit yang dipelajari. Yang pelik tu bukan dunia kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!